Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah seram kali ini ialah tentang seorang pakcik askar yang kehilangan anak dia akibat disantau ataupun senang cerita digunakan ilmu hitam. Okay, kisah kali ni sangat interesting, sangat seram. Make sure korang tengok video ni sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kisah dia bermula begini. Aku ni ada pakcik. Nama pakcik aku ni Pak Nil. Okay, Pak Nil ni dia ni askar. And dia ada kawan rapat. Nama kawan rapat dia ni Pak Ramli. Okay. So aku pun dengar cerita ni daripada pakcik aku lah, Pak Nil tu. Dah tua dah orangnya, tapi yelah, biasalah askar kan, garang gila, strict nak mampus. So jenis garang dia tu jenis yang kalau dia cerita, aku tak boleh nak tanya lebih-lebih. Sebab kalau aku tanya lebih-lebih nanti dia marah. So cerita ni pun salah satu cerita yang dia cerita dekat aku, tapi aku tak boleh nak tanya lebih-lebih. Okay, cerita dia macam ni. Pernah satu kali ni Pak Ramli ni kawan rapat dia dululah. Diorang dua ni satu squad askar. Lepas tu diorang dua ni pernah satu kali ni Pak Ramli jemput Pak Nil datang untuk majlis perkahwinan anak dia, anak perempuan dia. Okay, so waktu majlis perkahwinan ni ajaklah geng-geng askar, kawan-kawan rapat dulu kan Pak Ramli. So dalam majlis perkahwinan ni semua askar-askar, kawan-kawan Pak Ramli semua yang askar-askar semua datang. Okay, so waktu ni Pak Ramli semua orang tengah tunggulah anak-anak Pak Ramli tu untuk, yalah, pengantin kan. So pengantin lelaki dah sampai dah. Pengantin lelaki tu lelaki Pakistan. So keluarga pengantin lelaki pun dah sampai semua, tapi anak Pak Ramli je belum ada lagi. Waktu ni Pak Ramli dah risau gila sebab anak dia hilang. So Pak Ramli punya anak ni memang dari dulu lagi memang jenis suka menghilangkan diri tau. Sebab Pak Ramli punya anak ni dia rapat sangat dengan jiran dia. Dia rapat dengan jiran dia to the point where dia selalu tidur dekat rumah jiran dia. Sampai kan dia sayang sangat dengan family jiran dia ni. Sampai family dia sendiri pun dia macam anggap remeh. Macam tu. So Pak Ramli ni memang tak rapat sangat dengan anak perempuan dia ni. Sebab most of the time anak perempuan ni selalu tidur dekat rumah jiran dia, and kawan rapat gila dengan anak jiran dia tu. So Pak Ramli terasa jugalah pasal benda ni, tapi Pak Ramli tak fikir sangat pasal benda ni. So waktu sebelum sehari sebelum majlis perkahwinan anak Pak Ramli ni, anak dia ni tidur dekat rumah jiran dia. Anak dia ni tidur kat rumah jiran dia. Lepas tu Pak Ramli dalam fikiran Pak Ramli, okay, maybe keesokan harinya esok pagi waktu majlis perkahwinan mesti anak dia akan datang balik kat rumah dia untuk bersiap-siap kan, sebab nak kahwin kan. Tapi tak, anak Pak Ramli ni tak datang-datang. Sampai semua orang dah datang kat majlis tu, pengantin semua dah datang, tanya mana pengantin perempuan. Tak ada, hilang. Waktu ni isteri Pak Ramli dah nangis-nangis lah. Isteri Pak Ramli dah nangis-nangis, risau. Isteri dia rasa macam anak dia ni kena colik tau. Sebab Pak Ramli call jiran dia. Jiran dia kata tak ada. Jiran dia kata malam tadi anak dia tak ada pun datang kat rumah dia. Sudah. So waktu ni memang Pak Ramli panik habis lah. Pak Ramli, isteri dia pun dah nangis-nangis. Dah 24 jam anak dia tak balik. Pak Ramli report polis, cakap anak dia hilang. Lepas tu waktu ni juga alang-alang semua kawan-kawan askar dia semua dah ada. Pak Ramli ni kata, okay, jom kita sama-sama cari minta tolong cari anak dia. So semua kawan-kawan ni pun sepakat, okay, jom sama-sama cari anak dia. So diorang buat strategi macam zaman-zaman prime askar diorang dulu lah. Okay, kau pergi kat sini lah. So Pak Nil pun involve juga waktu ni. Pak Nil dia selalu macam bagi kata-kata semangat dekat Pak Ramli. Pak Nil cakap, tak apa Ramli, kau relax je. Sebab
Dia ni aku dapat rasa yang dia ni tak jauh pun dekat sini. Adalah tu dekat area-area mana-mana sini. Aku rasa dia kena sorok dengan benda ilmu hitam. Pak Nil ni dia jenis kuat sikit. Ilmu agama dia ni memang kuat. So dia punya insting memang kuat. Lepas tu Pak Ramli tu macam okay. Pak Ramli pun dia dah rapat sama dengan Pak Nil. So dia tahu kata-kata Pak Nil ni bukan kata-kata kosong. Dia boleh percaya dengan kata-kata Pak Nil. So diorang pun okay, pergi cari dari pagi sampai malam. Tak jumpa-jumpa. Cari dekat hutan ni, cari dekat situ. Interview, tanya jiran seorang-seorang, ada nampak tak perempuan ni, ada nampak tak. Cari the whole day, cari sampailah waktu malam pukul 11 malam baru dapat call. Pak Ramli dapat call daripada anak perempuan dia. Anak perempuan dia tengah nangis-nangis. Anak perempuan dia kata dia tak tahu. Anak perempuan dia kata dia tak tahu dekat mana. Tapi yang dia bagi tahu ada dekat hutan, area rumah jiran dia tu. Ada dekat hutan sama situ. So Pak Ramli pun call balik semua kawan-kawan dia. Semua pergi serbu dekat hutan tu. Semua pergi serbu kat hutan tu. Masuk dalam hutan tu pun dah rasa meremang gila lah. Semua orang memang dah rasa meremang gila. Masuk jalan. Dah nampak dah 2 ekor Cik Ponti tengah terbang berkeliaran dekat atas sambil mengilai. Salah satu kawan Pak Ramli tu ambil senapang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Boom! Tembak dekat Cik Ponti tu. Gila mat. Orang askar dia punya berani tu dah next level. Orang askar ni, diorang punya berani, tahap keberanian diorang, hantu pun diorang tak takut. Diorang takut dengan Allah je. Punyalah berani diorang ni. Kau bayangkan, nampak Cik Ponti terbang selama je. Ambil senapang, Bismillahirrahmanirrahim. Boom! Tembak. Gitu. Kelas bro. Baru betul tentera kan. Ambil senapang, Bismillahirrahmanirrahim. Boom! Tembak. Lepas tu Cik Ponti tu hilang. Okay, teruskan perjalanan. Jalan. Lepas tu nampak penanggal pula. Kepala penanggal tengah terbang. Dari satu pokok laju penanggal tu terbang. Macam biasa, ambil senapang. Pam. Penanggal tu hilang. Teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Nampak kat celah-celah pokok tu ada pocong tengah ngintai. Macam tu, pocong tengah mengintai. Tengok diorang kan. Dia macam ibarat diorang ni dah masuk dekat teritori benda tu tau. So pocong tu macam mengintai. Lepas tu macam biasa, nampak pocong tu mengintai, terus pam, tembak. Nampak pocong tu mengintai, pam, tembak. Okay, finally baca doa. Dah pusing puas cari tak jumpa. Azan, baca doa dan sebagainya. Finally dengar bunyi anak dia tengah nangis. Lepas tu panggil anak dia mana. Finally jumpa. Bila dah jumpa, anak Pak Ramli ni Dia dah jadi macam kena sawan tau. Dia dah jadi macam orang bodoh, tahu tak? Sebab dia sampai je tu, dia dah jadi macam Patrick. Dia macam kau siapa? Ni siapa? Macam tu. Dia dah hilang ingatan dia. Completely lost. Dia dah macam ni siapa? Ni siapa? Apa jadi? Nama aku siapa? Macam tu. Betul-betul hilang. Completely lost. Bawa budak tu dekat dalam rumah. Isteri Pak Ramli tu memang dah menangis teruk sebab tengok keadaan anak dia macam tu kan. Dengan baju kotornya dan sebagainya. Lepas tu Pak Nil ni dia cuba relaxkan Pak Ramli. Dia cakap kat Pak Ramli, tak apa, anak kau ni dia hilang ingatan 3 hari je. Lepas 3 hari dia akan sembuh balik. Lepas tu Pak Ramli kata okay. Lepas tu Pak Ramli kata lah, sebenarnya dia kena sorok dengan apa tadi? Lepas tu Pak Nil ni cerita lah. Dia cakap sebenarnya anak kau ni kena sorok dengan hantu gopek. For those of you yang tak tahu hantu gopek tu apa, hantu gopek ni basically hantu tetek. Hantu yang tetek panjang. Dia hantu gopek ni basically hantu yang tetek panjang. Kalau korang tengok cerita hantu Kak Limah, korang tahu hantu yang tetek panjang. Lepas tu dia akan, hantu gopek ni dia memang suka sorokkan orang. Dia memang jenis, kalau sebut je hantu gopek memang dia suka sorokkan orang. And dia suka sorokkan budak.
So selalunya budak kalau main sorok-sorok, main hide and seek, selalunya akan kena sorok dengan hantu kopek. Sebab tu bahaya main sorok-sorok ni malam-malam. Memang jangan main sorok-sorok waktu malam-malam. Sebab tu ada pepatah kata, jangan main sorok malam-malam, kalau tidak nanti kena sorok dengan hantu kopek. Kurang macam tu lah. So hantu kopek ni dia akan gunakan dia punya tetek tu untuk gulung seluruh badan budak tu. And bila dia gulung-gulungkan tetek dia dekat seluruh badan budak tu akan hilang lah. Lebih kurang macam tu lah. So dalam kes ni, budak tu hilang sebab kena sorok dengan hantu kopek. Lepas tu Pak Nil katalah, bukan tu saja. Sebenarnya ada benda yang hantar. Ada benda yang hantar supaya benda-benda ni sorokkan anak kau. Ada orang yang hantar. So Pak Ramli tu dia asyik tanya Pak Nil, siapa yang hantar, tolonglah bagi tahu. Mula-mula Pak Nil tak nak bagi tahu. Lepas tu bila Pak Ramli dia dah cakap yang aku janji aku takkan buat apa-apa dengan orang tu, barulah Pak Nil bagi tahu. Pak Nil kata yang hantar benda tu sebenarnya keluarga jiran yang anak kau selalu tidur dengan diorang. Itulah jiran tu lah yang sebenarnya hantar. Lepas tu Pak Ramli tu kata, apa motif diorang hantar? Apa motif yang diorang hantar? Aku tak pernah pun ada masalah dengan diorang. Aku baik je dengan diorang. Lepas tu Pak Nil kata diorang hantar sebab diorang ada belajar dengan satu guru ni. Guru ni merupakan pengamal ilmu hitam lah. Guru diorang ni rapat dengan diorang, and guru diorang pernah bagi advice dekat diorang. Guru diorang cakap yang anak kau ni pembawa rezeki. Anak Pakcik Ramli ni merupakan pembawa rezeki. So diorang kena, kalau makin banyak diorang buat anak Pakcik Ramli ni happy and jaga anak Pakcik Ramli ni macam family sendiri, makinlah rezeki diorang bertimbul-timbul masuk. And betul, memang jadi betul. So anak Pak Ramli ni macam special lah. So sebab itulah jiran diorang ni selalu sangat rapat dengan anak Pak Ramli, suruh anak Pak Ramli ni tidur kat rumah diorang. Anak Pak Ramli ni pun happy gila bila tidur dekat rumah diorang, and diorang akan bagi special betul-betul special treatment dekat anak Pak Ramli ni. Sebab kalau diorang buat macam tu, anak Pak Ramli akan happy, and bila makin lama anak Pak Ramli tu happy disebabkan tindakan diorang, makin bertambah-tambahlah rezeki diorang. So bila diorang dapat tahu yang anak Pak Ramli ni nak kahwin, diorang sorokkan anak Pak Ramli ni supaya tak kahwin. Sebab diorang takut bila dah kahwin nanti anak Pak Ramli ni dah mulakan hidup baru, and dah jarang dah lepak dekat dalam rumah diorang. Pelik kan? Ya, tapi lebih kurang macam itulah cerita dia. So yeah, that's the end of the story. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. I post new video every single day. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.